kita tengok bagaimana kedudukan waris utama tersebut. Jadi si mati. Biasa kalau kita nak tahu siapa waris-waris yang berhak, biasa kita akan tulis dululah. Okay, untuk asas tu biasa kita akan tulis. Kalau kan waris mungkin seorang, pasangan. Jadi kalau tak tulis tu tak apa, sebab kita tahu pasangan. Berapa bahagian pasangan? Contoh kalau kematian lelaki, si mati lelaki, pasangannya perempuan. Jadi berapa pasangan dapat? Kalau tidak mempunyai anak, pasangan akan dapat 1/9. Bahagian isteri 1/8. Jadi kalau bahagian isteri 1/4. Kan saya teks tadi. Sebab apa? Si mati tak ada anak. Kalau si mati ada anak, bahagian isteri 1/8. Jadi kalau ada ramai waris, dari segi untuk kita belajar ulang gaji, jadi kita biasa lukis semua orang. Si mati yang pertama itu lukis dulu. Ini si mati. Sebab kita nak pastikan apa sahaja yang kita namakan waris-waris adalah merujuk kepada si mati. Sebab kadang-kadang kita berjumpa dengan waris-waris semua. Kan? Bila kita berjumpa, waris ni bahasa dan diri dia dengan kita orang lain. Dia sebagai dia kata yang ucu leha tu yang sini, siapa pula ucu leha tu? Itu pun tak tahu, kan? Jadi cerita tu masuk dalam serta waris kan tak masuk. Itu sebab kita biasa kita lukis. Kita lukis dulu. Si mati, siapa waris utamanya? Ibu. Yang kedua, bapa. Ibu dan bapa waris utama. Selain ibu dan bapa, pasangan. Seterusnya, anak. Anak lelaki, anak perempuan. Jadi ini waris utama. Kita tak masuk lagi waris ganti, kan? Nanti kita akan masukkan kalau kita melukis tu. Jadi kalau waris utama, ini adalah waris utama. Berapa bahagian mereka? Kita tak tahu. Sebab kalau pun kita dah kenal pasti semua waris utama ni ada, jadi berapa bahagian kita nak bagi? Sebab apa? Kadang-kadang anak lelaki boleh jadi 3 orang, anak perempuan boleh jadi 2 orang, ataupun ada anak perempuan dia, ataupun ada anak lelaki dia, ataupun isterinya lebih dari seorang, ibu ayah seorang je lah, kan? Jadi daripada sini baru kita terjemahkan kepada cara apa senarai waris untuk kita buat kiraan. Ini asas contoh. Jadi daripada sini bahagian ibu, apa bahagian ibu yang ada? Bahagian ibu yang layak mendapat secara fardu. Ibu ni waris fardu. Dinyatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 12. Ibu waris fardu. Berapa ibu dapat? Daripada atas mati tak kebenaran. 1/6. Satu. Yang kedua, berapa lagi? 1/3. Yang seterusnya 1/3 baki. Macam mana pula 1/3 baki, kan? 1/3 baki ni dalam
adalah kes khusus umaritain. Jadi itu tak masuk inilah kes umaritain. Yang kedua 1/6. Ibu akan dapat 1/6 jika si mati meninggalkan keturunan ke bawah. Jadi bahagian ibu akan dapat 1/6 dan bahagian ibu akan dapat 1/3 jika si mati meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan ke bawah dan tidak mempunyai saudara kandung yang ramai. Banyak syarat tu. Kalau faraid ni itu kes je, lepas tu nak nunggu pula. Daripada contoh ibu ni 3 pecahan ni, yang mana satu kita nak pilih. Belum masuk kiraan lagi kan. Tapi tak tahu kita ulang-ulang sebab kita boleh ingat. Jadi daripada 3 ni kita ada syarat-syarat dia. Jadi contoh dalam kes ni, berapa rasa-rasa bahagian ibu? Agak-agak teka je lah, salah pun tak apa kan. Apa-apa kata ada 3 ni, pilih salah satu. Berapa? Tak ada pun semua bukan kan. 1/6. Sebab kalau Ustaz saya dulu selalu tanya berapa bahagian. Kita pun tengok berapa dia takut pula salah sebut. Kita pun sebut 1/6. Sebab apa dia tanya. Kan. Jadi itu yang kadang-kadang memang tak boleh nak sebut tu dia bagi orang lain sebut dulu lah kan. Jadi 1/6. Sebab apa? Biasa kita yakin kita boleh jawab sebab si mati meninggalkan keturunan ke bawah. Keturunan ke bawah tu adalah waris ke bawah lah. Biasanya anak-anak, anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki atau cucu perempuan ada keturunan ke bawah, bahagian itu akan menjadi 1/6. Kalau tak ada anak, tak ada anak, kita kena tengok berapa, ada tak waris lain. Kalau ada ibu, bapa dan pasangan saja. Maksudnya saya bagi contoh, si mati Leman, berkahwin dengan Leha, kan? Jadi Leman meninggal dunia, tinggal dengan Leha. Ada lagi ibu dan bapa yang masih hidup. Ibu bapa siapa? Ibu bapa Leman. Jadi kalau ada 3 sahaja waris, ini yang kita panggil kes umaritain. Bahagian ibu akan jadi 1/3 kaki. Jadi yang seterusnya 1/3. Jika si mati ni tak ada anak pun sama, tak ada anak dan pasangan pun tak ada, maka adik-beradik, kita tengok adik-beradik ni saudara kandung si mati, dia ada berapa ramai. Kalau lebih daripada seorang, maka bahagian ibu akan 1/6. Jika kurang, maksudnya atau seorang atau ada adik-beradik seorang dan ada keturunan ke bawah, ada adik-beradik atau adik-beradik seorang je, tak melebihi seorang, maka bahagian ibu adalah 1/3. Banyak syarat nak kena ingat ni kan. Tapi tak apa, kita akan ada soalan-soalan, kita akan cuba buat berdasarkan situasi. Berapa pula? Berapa bahagian berapa? 1/6 asobah, 1/6 campur asobah. Ini dalam kes kalau ada anak perempuan saja. Kalau ada anak perempuan saja, bahagian bapa akan dapat 1/6 sebagai fardu dan baki daripada hasil atau harta pusaka yang bagi kepada waris fardu, bapa akan dapat secara baki. Itu kalau tak ada anak lelaki keturunan lelaki ke bawah, jadi bapa akan dapat asobah. Ataupun kalau dalam kes-kes ibu dan bapa saja tinggal. Kalau ibu dan bapa tinggal, bahagian ibu 1/3. Maka pasangan tak ada, anak-anak tak ada, semua kan adik-beradik pun tak ada, 1/3. Jadi bahagian bapa akan jadi asobah sahaja, bapa akan dapat 2/3. Ini nanti kita masuk ni, saya cerita syarat dulu. Nanti kita masuk soalan atau kita tengok berapa bahagian-bahagian yang kebarangkalian untuk waris tersebut untuk dapat. Pasangan berapa? Pasangan kita tengok siapa jantinanya. Kalau suami berapa
bahagian suami. Bahagian suami yang gagal berapa? Ada berapa? 2 bahagian. Yang pertama, ini para suami teringat ni, kalau dah contoh berlaku kematian isteri, dah tahu dah berapa bahagian suami, kan? Bahagian suami ada 2 je. 1/2 ataupun 1/4. 1/2 syarat dia apa? Jangan serius. Kan? Ini kita santai dulu kuliah ni. 1/2 kan? Walaupun dia ni santai. 1/2 jika si mati tidak mempunyai anak. Separuh bahagian suami. Kalau isteri ada 5 juta, 2.5 juta suami punya. Kalau tak punya anak kan, separuh bahagian suami. Separuh je kan, ada yang suami bukan kata separuh, semua dia ambil atau isteri. Sebab dia kata ini isteri saya. Kenapa orang lain nak ambil harta isteri saya? Saya dah yang paling layak dapat harta. Ambil semua. Dia tak ikut separuh ni, langgar je. Ada juga kan, tak boleh tentu. Jadi 2 je, paling banyak separuh ataupun 1/4 jika si mati iaitu isterinya mempunyai keturunan ke bawah. Ini anak jadi bahagian suami 1/4. 2 tak ada lebih daripada itu kan, anak kita 1/3 ke apa semua tak ada. 2 je bahagian suami. Manakala isteri, bahagian isteri berapa? 1/8 ataupun 1/4. Bahagian isteri 1/8, 1/8 jika si mati merujuk kepada suami lah. Suami ada anak, maka bahagian isteri 1/8. Jika suami tak ada anak, bahagian isteri akan dapat 1/4. Sama juga 2 je bahagian isteri, tak boleh ambil lebih. Sebab kadang-kadang berlaku di mana suami meninggal dunia, isteri pula jadi pun nama okey daripada isteri. 100% tulis bahagian isteri. Jadi isteri kata suami yang letak 100%, saya sebenarnya nak ambil 1/4 je. Tak nak ada lebih. Tapi sebab suami yang bagi saya ni siapa dan saya nak mulakan rezeki tu. Kan? Tak boleh macam tu. Tu salah. Suami memang bagi saya kata suruh keluarkan je. Bukan suruh ambil semua. Ada juga suami tu macam tu juga. Tapi kes-kes tu benci lah. Dia kata jangan risau. Bila abang meninggal, abang tinggalkan duit KWSP. Dah letak dalam mayang 100% sebagai bukti cintanya abang pada saya. Contoh lah ya, ini kan. Jadi isteri berkata terima kasih abang, inilah percintaan yang paling bahagia untuk saya. Contoh kan. Jadi seronok. Jadi bila meninggal, isteri pun ingat suami tinggalkan 100% dia. Abang kata suami cakap adik beradik abang tak boleh tuntut. Jangan risau, itu semua ayah punya. Duit daripada isteri tu abang punya duit. Hasil titik Allah kerja abang. Jadi walaupun nanti abang dah meninggal dunia, saya ditinggalkan dengan risau. Seumpamanya ada sedikit bekalan duit untuk menerus kelangsungan hidup. Jadi isterinya pun seronoklah dengar pula ada 7 angka baru kan dalam KWSP, dia ambil semua. Sebab suami yang cakap, suami yang pesan. Jadi isteri pun ikut je. Berdosa isteri kalau ambil semua duit tersebut. Sebab bahagian isteri 2 je, 1/8 atau 1/4.
Jika ada ibu dan ayah si mati, ibu ayah pun lain juga dapat pusaka. Sebab ada juga ibu ataupun bapa yang jumpa dengan saya pun tanya nak jelas pemahaman Ustaz kata ibu ayah ada dapat pusaka kan? Tanya saya. Ya, saya cakap. Jadi saya bukan aku Ustaz, anak saya dah meninggal. Lepas tu ada pasangan, nanti dia lah cerita ni. Jadi dia keluarkan duit PWSP, dia tak nak bagi ke saya. Kan? Diam je Ustaz. Saya kata dulu banyak kali. Kan nantilah dulu mak, nantilah sampai lah bila tak keluar sampai sekarang. Bila tanya banyak kali, baru dah tahu. Bukan tak keluar. Dah habis keluar kan, semua habis dah. Memang tak boleh bahagian. Jadi berlaku kes begitu. Jadi isteri ini ataupun suami sebagai pasangan biasanya akan menjadi penamu atau pentadbir bagi mengeluarkan duit PWSP. Dia bagi senang letak penamu. Kalau tak ada penamu, kena dapat surat kuasa je. Atau ambil masuk sikit lah 3 bulan ke 6 bulan ke kalau nak keluarkan duit PWSP pasangan kita. Tapi kalau dah letak penamu senang, tak payah ada surat kuasa dah. Cuma penamu ini sebagai pentadbir saja. Bila kata pentadbir, maksudnya sebagai pemegang amanah. Ambil bahagian sendiri, bahagian yang lain kena bagi kepada waris-waris utama. Jadi itu adalah amanah, tanggungjawab sebagai seorang pentadbir. Sebab ini dia dua bahagian yang dinyatakan adalah surah An-Nisa. Jadi kena bagilah ikut apa yang diberikan. Dan seterusnya anak lelaki, anak perempuan. Anak perempuan berapa dapat? Ada 2 bahagian, 1/2 dan 2/3 asbah bil ghairi. Asbah bil ghairi dan asbah ma'al ghairi. Pada sekolah cerita kan. Jadi 1/2 jika anak perempuan seorang saja. Maksudnya tidak ada dengannya anak lelaki. Kalau anak perempuan seorang saja, 1/2, separuh daripada harta si mati. Harta si mati siapa? Merujuk kepada ayahnya ataupun ibunya. Sebab anak. Jadi ibu atau ayah tinggal, separuh daripada harta ibu atau ayah kepada anak perempuan. Jika lebih dari seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang anak perempuan sahaja. Jadi bahagian anak perempuan adalah 2/3 daripada keseluruhan harta si mati. Dan asbah bil ghairi jika bersamanya dengan anak lelaki. Kalau bersama dengan anak lelaki, anak perempuan dah tak boleh separuh dah. Tak boleh 2/3 dah. Jadi dia kena ikut formula yang lain. Bila bersama anak lelaki, kita panggil asbah bil ghairi. 2 bahagian untuk anak lelaki, 1 bahagian untuk anak perempuan. Jadi untuk bahagian anak, kalau ada seorang anak perempuan, seorang anak lelaki, ada 3 bahagian. 2 untuk lelaki, 1 untuk perempuan. Kalau 2 lelaki, seorang perempuan, jadi ada 5 bahagian. Di mana setiap seorang anak lelaki ada 2 bahagian. 2 campur 2, 4. Anak perempuan 1 bahagian. Maka ada 5 bahagian untuk anak sahaja. Dan asbah ma'al ghairi apabila anak perempuan bertemu dengan saudara kandung perempuan, jadi asbah ma'al ghairi. Jadi ini adalah bahagian-bahagian anak lelaki. Berapa bahagian? 1 je, asbah. Asbah berapa? Bagi. Berapa dia orang lain dapat bagi dulu, yang ada pecahan-pecahan ni lebih daripada tu anak lelaki punya. Anak lelaki ambil semua lah. Contoh kalau si mati ni ayahnya meninggal dunia, tak ada siapa pasangan, tak ada.
Ibu tak ada, bapa tak ada, anak perempuan tak ada, anak lelaki je ada seorang. Semua anak lelaki ambil. Kalau 5 juta, 5 juta anak lelaki punya. Sebab asopa tak ada warisan, jadi anak lelaki ambil baki. Semua anak lelaki ambil. Tapi tu kalau berbeza dengan anak perempuan, kalau tak ada orang lain dah, ada seorang anak perempuan. Jadi anak perempuan tak boleh ambil semua. Kalau seorang bahagiannya 1/2. Baki akan dihantar ke, kalau tak ada dah waris-waris lain, akan dihantar ke Baitul Mal. Kalau lebih daripada seorang anak perempuan, 2/3 je lah. Dan tetap tak boleh ambil 1/3 lagi, akan dihantar ke Baitul Mal kalau tiada waris asabah yang lain. Ada soalan? Aku tak tahu berada saya anggap tak tahu dah dulu, faham je lah kan. Kalau tak faham, tanya. Kalau tak tanya, anggap faham. Kalau sesuatu tanya, angkat dia tanya. Saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh, saya tulis dulu kan. Nanti kita ulang kaji sama. Ini memang susah sikit. Ini memang boleh orang biar dia kasi kita tak sesuai kan. Aku ingat aku dia ni. Apa saya bagi kita kan tulis lah kan. Apa. Jadi kita tulis dulu. Bila dah ada kejadian begini kan. Contoh kita tulis di sekolah. Nasi tulis tak besar-besar. Tak boleh di mana dah. Kan. Jadi kalau ada 5 waris utama. Bila berlaku kematian, kita cari dulu tulis si mati, kemudian ibu, ayah, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Dah dapat 5 ni, kita tengok juga siapa lagi yang ada. Orang lain tak masuk dah. Kalau ada 5 ni, 5 ni dapat pusaka. Tak boleh tak dapat pusaka, melainkan terkait dengan sebab-sebab menghalang pusaka. Itu tak masuk lagi dalam hutan kan pembunuhan, itu kes terpencil, kes lain. Tapi kalau tiada apa-apa, maka 5 golongan ini layak mendapat pusaka. Jadi kita pun kes, cuma kita dah tahu lah ibu berapa, bapa berapa, pasangan berapa, anak lelaki, anak perempuan. Jadi bila dah tahu, maka dah siap dah. Senang dia barang melukis, tulis apa kilo dah, tak ada masalah. Boleh jadi soalan? Ada 100,000. Berapa bahagian semua dapat? Saya sebenarnya sudah mungkin takut tak ada pula kan. Atau takut kita ada ruang mesti lagi. Contoh, kita ambillah semua ni wujud kan. Jadi kita lukis dulu. Biasa kita lukis dengan sebenarnya dapat kiraan lah. Kan, sebenarnya kita belajar problem, tapi semua kali soalan kita kira lah. Itu nasi saya bersedia tadi. Tidak nasi tak bersedia pula kan. Ibu berapa dapatnya? 1/6. Maksud nanti tak ada. Sebab apa? 1/6 ada anak. Bapak tak pernah cakap kan. Tak sampai 15 minit. Kalau lupa tak tahu macam mana ni. Ibu 1/6. Betul. Sebab apa? Ada anak. Keturunan bawah, yakin betul jawapan. Ayah, berapa bagiannya? 1/6 juga. Sebab ada anak juga. Tidak, betul itu boleh terima. 1/6. Kita kena letaklah si mati ni jantinanya lelaki, suami. Jadi pasangan adalah isteri. Berapa bahagian isteri? 1/8. Sebab ada anak jangan takut belajar. Jangan tahu salah aku saya juga.
Isteri 108. Betul. Sebab ada anak. Senang. Anak lelaki, anak perempuan. Jadi berapa kita tulis? Sebab apabila mereka bersama asobah. Macam mana kita nak tengok peranan asobah? Kira. Jadi saya tak tunjuk bab kira tu satu-satu lah kan. Sebab itu bab kira nanti kita masuk. Jadi sini asal masalah 24. Kenapa 24 lagi ditanya? Nanti kita masuk kira, baru kita tahu. Sebab 6, 8 ni GSTK. Keadaan sepuluh yang terkecil. Atau nanti banyak dalam nanti kan. Jadi kita ambil je 24. 1 per 6 dengan 24 berapa? 6 kali 4 24. Betul. Atas tu kali 4 adalah jadi 4 per 24. Ayah dah 1 per 6 sama. Tak payah kira, tulis je 4 per 24. Isteri berapa? 1 per 8 dengan 24 berapa? 3 4. Dah pandai Alhamdulillah. Kan sebab apa? 8 dan 3 jadi 24. Atas tu dah kita adalah 3 per 24. Asobah. Jadi 2 bahagian lelaki, 1 bahagian perempuan. 3 bahagian untuk asobah. Jadi 3 tengok bagi berapa? 4 tambah 4 8 9 10 11. 24 tolak 11 berapa? 9. Saya tak pakai dia tak maaf. Tak bersedia. Kalau mengalami kira, dia pun tipu kita tak jadi kira. Berapa? 13. Dua juga yang bantu. Tak ada masalah. 13 nak bagi 3. Boleh tak? Bila dalam Fahid nak bagi, tak boleh ada perpuluhan. Jadi bila tak boleh 13 nak bagi 3 tak boleh, maka 3 ni kena naik atas dalam 24. Jadi berapa? 70. Ini konfigurasi. Sebab tu, sebab saya dah tengok nombor ni jadi 3 tu yang dia ingat tu kan. Jadi darab dah 3 semua. 4 darab 3 12. Sebab apa ni darab 3? Semua darab 3 12. Darab 3 juga 9. 13 darab 3 39. 39 bagi 3 berapa? Mestilah 13 kan. Sebab dalam 13. Jadi 13 satu bahagian. Ada 3 bahagian. Anak lelaki dapat 2. Maksudnya anak lelaki dapat 26. Anak perempuan akan dapat 13 per 72. Anak lelaki 26 per 72. 9 per 72. Isteri punya. Ayah 12 per 72. Ibu 12 per 72. Kemudian macam mana? Darab 100,000. Senang dia. Contoh ibu 12. Kita darab 12 darab dengan 100,000 bahagi 72. 16,000. 16,666 ringgit 66 sen. Contoh pula ayah pun sama 16,666 ringgit 66 sen. Isteri berapa isteri dapat? 9 per 72. 9 per 72 darab 100,000 berapa? 12,000 senang. Anak lelaki, anak perempuan. Darablah anak lelaki. Anak perempuan dulu lah. 13 bahagi 72 darab dengan 100,000 berapa? 18,000 55 ringgit 55 sen. Anak lelaki kali 2 lah 36
Aduh, kesenangan. 36 111 11. Nah, betul ni. Tadi kita tahu sama. 36,000 campur 18,000 55,55 lebih kurang lah 12,000 setengah campur 16,666 campur 16,666. Ha. 99,000 lebih lah. Sekarang 1,000 lah tu lebih kurang. Nah ini macam ni kiraan. Alhamdulillah betul. Kalau salah saya tidak tahu memang salah. Nah, lebih kurang inilah bahagiannya untuk waris utama. Kalau 1 juta tambah je lagi kosong senang kan. Kalau 500,000 berapa bahagian pecahan kita dapat dulu kemudian darab dengan berapa jumlah harta si mati yang ditinggalkan. Itulah bahagian-bahagian yang waris perlu dapatlah itu bahagian-bahagian. Tapi ingat bahawa pembahagian secara faraid ini hanya berlaku bila dah selesai beberapa perkara. Pertama, mengurus jenazah. Urus jenazah dulu. Jangan bagi satu satu dulu. Jenazah tak terbiar je semua. Jadi maksudnya sebab apa kadang-kadang ada kos mengurus jenazah. Tak ada pula masuk khairat kematian, tak ada pula apa semua. Jadi hak si mati masih ada lagi pada hartanya untuk diurus jenazahnya. Jadi kalau ada kos-kos apa boleh ambil daripada harta si mati tadi lah. Selesai dulu urusan jenazah. Kalau ada hutang, tadi ada hutang, contohlah urus jenazah 1,000, ada 99,000 lagi kan. Ada hutang si mati, tengok dulu hutang apa ada. Bayar hutang dulu wajib. Bayar hutang ada berapa? 99,000. Bayar. Selesai berapa dalam akaun? Tak ada. Kosong. Kan? Waris itu dah siap tiga pecahan ni. Saya dapat 13,24 anak perempuan 13,72 kata anak perempuan. Abang alhamdulillah dapat 26 pun 72 dah pegang kat kereta masing dah. Pergi kat bank minta maaf dah duit dah bayar tak. Maka tak ada lah bincang pusat tu. Selesai semua, tak ada dapat apa. Kan? Habis macam mana? Itu turutan dia. Jangan pula sebab banyak sangat hutang yang macam mana kalau bagi kan tak ada pula duit tu kita nak buat macam mana? Hutang tu biar pula kan. Pandai lah yang saya nanti. Itu sudah Fatihah cukup lah. Jangan buat begitu. Wajib bayar hutang tu. Kan? Anak waris tak dapat harta. Tak apa. Sebab hak si mati tu duit dia suruh bayar. Kalau yang wajib dulu bayar hutang. Bayar hutang dulu. Jadi kalau ada baki untuk waris baru ambil. Tak ada. Sebelum dia lah kan. Apa nak bawa macam mana? Tak semua yang meninggalkan harta. Dia tak ada masalah. Kalau ada harta adalah bahagian waris. Kalau tak ada mungkin ada rezeki yang lain. Jadi ini salah satu contoh soalan daripada pengaji kan. Jadi contoh kalau ada 5 waris utama berapa kita nak hitung. Ini nampak macam direct lah, secara langsung mudah. Tapi ini kalau berlaku ada soalan tanya saya kan. Ada 5 waris utama. Kita pun tulis sama. Tapi jalan cerita waris berbeza. Tak sama. Sebab apa? Sebab ada anak. Contoh saya bagi tahu situasi lah. Orang tanya, saya cerita balik kan. Ada seorang anak tanya, Ustaz, ayah saya dia ada kahwin lain. Dia berkahwin dengan ibu saya. Kemudian ibu saya meninggal dunia. Jadi bila ayah saya berkahwin lain, ayah saya meninggal. Betul kan? Aku cerita dulu lah. Ayah meninggal.
isteri baru ayah, isteri yang kedua lah, meninggal juga lepas tu. Jadi soalnya, anak-anak isteri itu dapat ke tidak? Macam seolah-olah adik beradik tinggi lah, kan? Jadi sebab apa dia kata ada tanah tu dapat kepada adik beradik anak-anak isteri baru. Anak-anak isteri baru pun tiba-tiba tuntut pergi kat pejabat pusaka, tiba-tiba muncul pula. Saya kata kenapa kat sini? Siapa lagi yang meninggal ni? Jangan dia dekat. Betul. Kita kan saudara tiri. Saya pun ada bahagian pusaka juga. Pusaka siapa? Pusaka ni lah si mati ni, kan? Jadi tanya macam mana boleh dapat? Sebab itu harta ayah saya, kata, kan? Jadi macam mana boleh berlaku? Kita bagi contoh lah. Si mati ni kita letak nama Liman. Sebab kadang-kadang masalah tu dia berlaku, dia tak direct sangat, dia jadi jalan penceritaan. Jadi kita tulis si mati namanya Liman. Kemudian Liman kahwin dengan Leha. Maksudnya dia LL, kan? Liman Leha kahwin. Dapatlah anak lelaki seorang, anak perempuan seorang, Abu dan Fatimah, contoh. Jadi bila Abu dan Fatimah ni anak kepada Liman dan Leha. Leha ni ada tanah. Leha ni ada tanah. Leha ni bisnes bermula, ada tanah. Bila Leha meninggal dunia, dapatlah bahagian tanah Leha ni kepada pasangan anak lelaki dan anak perempuan. Betul? Betul, ada rasa cakapkan. Sebab apa betul? Sebab waris utama. Sebab Leha mati, masukkan Leha dia otak tengah ni, si mati. Siapa yang ada? Pasangan. Siapa? Liman. Ibu riwayat cerita lah. Dalam cerita kita anggap tak ada dulu, kan? Sebab orang tu tak ada tadi riwayat tu, tak ada cakap, saya dah tadi tak ada. Okey, selesai. Pasangan siapa? Liman. Anak lagi dapat dua bahagian, anak perempuan dapat satu. Selepas Liman mengambil bahagian 1/4, sebab suami si mati meninggalkan anak. Jadi 1/4 daripada harta Leha ni dapat kepada pasangannya Liman. Nah, dijadikan cerita, Liman ni hiduplah keseorangan selepas Leha meninggal dunia. Lama kelamaan hidup sunyi, dia seorang-seorang. Anak tak balik-balik. Dulu dia tak bandar, telefon, kenapa kau tak balik? Ayah seorang-seorang dia. Nanti ayah pun kan tak tahu sekarang sibuk kerja apa semua. Si ayah memang duduk seorang-seorang. Nak jadikan cerita, tiba-tiba minat pula dengan seorang anak gadis kampung. Namanya siapa? Siapa pula seperti nama? Siti. Siti. Jadi Liman pun berkenalan dengan Siti. Jadi nak minta izin kahwin bukan mudah pun, kan? Jadi dia tanya, kamu ni tak kesian dengan ayah? Ayah ingat, nanti ayah ingat nak carilah pasangan ayah. Kurang ayah ada teman tak? Kan anak kata tak payah ayah, kami kan ada. Kamu ada sibuk je, tak ada pun kesian kat ayah ke seorang ni. Jadi lama-lama Liman pun kata, tak apalah, ayah rasa ayah nak kahwin juga. Dia nak kata tak apalah, kalau itu pun pasangan ayah kata, kan? Jadi kami nak maju. Contoh lah, kan? Jadi ayah kata, kamu yang tinggalkan buat ayah busy apa semua, buat ayah seorang. Jadi ayah terpaksa kahwin dengan Siti. Jangan kata ayah melupakan cinta dengan ibu kamu. Tak ada, ayah masih sayangkan. Cuma ayah kadang-kadang tak sihat, jadi ayah nak berkahwin juga, berbuang ada orang jaga. Jadi setelah bincang-bincang, tak apalah ayah kahwin lah. Dapat kahwin dengan Siti.
Siti ini dah ada anak. Nama anaknya tak ada kawan. Nama anak Siti seorang Syaku Ali. Seorang lagi Zainab. Ni anak Leha. Ni anak Siti. Jadi Siti Ali dan Zainab ni memang anak Siti dari perkahwinan yang terdahulu. Tak ada kena-mengena umur dengan Leman ni, kan? Jadi bila nak jadi cerita, dah berkahwin lama apa semua, dan tiba-tiba Leman ni jatuh sakit. Leman pun jatuh sakit apa semua. Jadi lama kelamaan Leman ni meninggal dunia. Bila Leman meninggal dunia, atau Leman tu dia cerita kata Leman, bahagian yang Leman terima daripada Leha tadi 1/4 akan dibagi kepada waris-waris lah, termasuk harta-harta Leman sekali. Jadi bahagian tadi termasuk bila Leman meninggal dapat kepada Siti juga sebagai pasangan isteri baru Leman. Jadi Siti apa tu? Siti pun dapat bahagian itu satu. Bila nak jadi cerita setelah lama Leman dah tak ada, Siti pun rumah seorang anaknya tak balik dah, kan? Jadi Siti pun muram, burung, kesunyian dan sebagainya, jatuh sakit pula, kan? Jatuh sakit, Siti lama-lama meninggal dunia. Bahagian Leman yang dapat daripada Leha tadi, bila Leman meninggal dapat daripada Siti juga. Dan anak-anak ni lah, anak-anak ni lah, orang ni dah pun menerima. Dan bila Siti meninggal dunia, harta daripada Leha jatuh ke Leman dibalik masuk ke Siti. Siti meninggal dunia pula dapat kepada anak-anak Siti, Ali dan Zainab. Tapi asalnya kita nak cerita bukan harta-harta orang, harta si mati pertama, harta Leha. Jadi oleh yang demikian, harta Leha pergi kepada Leman. Leman meninggal, masuklah ada kepada bahagian sikit kepada Siti. Bila Siti meninggal, jadi dapat pula kepada anak-anak dia. Bila dapat anak-anak dia tu yang berjumpa dekat penyebab pusaka tu, kenapa pula kamu dah datang ni nak tuntut harta mak saya? Kata. Itu harta mak saya dengan ayah saya punya je. Jadi tak ada kena-mengena pun kamu sini dah jadi satu masalah, kan? Sebab apa? Dia anak-anak ni, Ali dan Zainab ni memang layak secara pusaka. Sebab apa boleh layak? Sebab berlaku kematian berlapis tadi. Jadi bila dah berlaku kematian berlapis, layak tak kalau pusaka? Layak. Jadi cuma ada waris yang tak berapa faham. Tak berapa faham, dia menjadi persoalan. Dia kata apasal anak isteri baru ayah juga tuntut pusaka mak ni. Sedangkan tak ada pun bila masuk ke segeli SMP itu sign, tak ada pun nama orang lain, nama mak tu. Tapi boleh dapat disebabkan perkahwinan. Jadi nak tak nak kena bagi tak harta pusaka, kena bagi semua. Cuma dalam hal tersebut, contohlah 1/4 dia bahagian asal dapat kepada Leman. Bila Leman meninggal, bahagian tadi dapat kepada Siti 1/8. Tak banyak pun bahagian Siti tu dapat pula kepada anak-anak dia bahagian 1/8 kepada Leman tadi. Cuma bila nak mengurus pusaka, sekalipun tanah tu besar macam mana pun 1/8 tu tak adalah besar. Sebab kan mesti ada waris yang mendapat sebagai 1/8 tadi, mesti mendapat harta pusaka tadi. Sebab itulah kena berbincang. Panggil waris-waris, anak-anak atau saudara diri ni, anak Siti tadi, panggil untuk berbincang. Cuma kadang-kadang berlaku pertikaian
dah nak bincang. Jadi soalan dia, kena tak bincang? Kena. Bagi tak nama masuk dalam tanah, belum tentu bagi. Bukan kata tak bagi, maksudnya bila menguruskan 1/8 dia bahagian tu, kan? Nak kena bagi juga, cuma cara penyelesaian yang terbaik. Siapa yang lebih banyak ada hak boleh berbincang untuk mengambil alih semua tanah tadi. Bila mengambil alih semua tanah, bahagian yang diwarisi oleh anak-anak Siti tadi boleh dibeli secara tunai. Belilah bahagian tu, kan? Beli bahagian, jadi cakap saya nak ambil alih tanah ni. Sebab apa? Kita sambung selepas azan Isyak. Jadi insyaAllah sama sekali lagi. Jadi perbincangan dalam kes tadi perlu berlaku. Maksudnya itu peranan waris-waris lah. Sebab kadang-kadang ada berlaku di mana nampak mudah dia berbincang, kalau nak selesai belilah bahagian. Itu
biasanya kadang-kadang begitulah kan. Cuma kadang-kadang nak berbincang tu ada sedikit cabaran. Sebab apa waris mungkin tak nak lepaskan. Ali dengan Zainab ni mula nak lepaskan juga. Tak apalah, itu nak dapat berapa pun tanah tu. Kecil dia pun bahagian kita. Membuang dengan bayar kat kita pun sikit tak ada masalah. Kan? Bayar dalam 20-30 ribu pun okey, tak ada masalah betulnya. Kan? Jadi dah lalu cuti kan, orang kata cuti fungsi kat tanah tu. Dan lalu ada musangking pula kat situ. Ada orang lain pula. Sayang pula kalau nak lepaskan ni. Kan? Jadi mula-mula kata nak lepas, terus saja ni lepaskan. Kata ini untung jangka masa panjang ni. Jadi dia pun tukar fikiran. Saya tak nak lepaskan. Itu yang masalah. Lepas tu dah jadi pertikaian, bergaduh dan sebagainya. Kan? Sebab mula nak lepas dah, janji nak lepas, okey, tak ada masalah. Ada berlaku tu. Bincang-bincang sampai kat depan pejabat pusaka. Pegawai pusaka pun test kan, betul pun nak lepas ni tanah. Kalau saya tengok ni kawasan segitu emas, kan? Tapi kalau nak lepaskan tak ada masalah. Kalau nak tutup pun boleh. Kami ingat tak jadilah lepaskan. Sebab ada hak milik ataupun ada manfaat yang lain. Itu yang bergaduh kat pejabat pusaka. Pejabat pusaka kawai senang bergaduh. Pak itu saya hujung keluar bincang itu. Dah selesai baru balik sini. Tidak banyak lagi kes kita nak urus, dah keluar. Sebab tu kadang-kadang berlaku ada pertikaian dan sebagainya. Ada waris lain pula yang mengutuk tambah pun ada. Jadi bagi saya kalau ada waris yang mungkin menghadapi masalah yang sedemikian, jadi bincang secara rasional. Maksudnya tanah tu kalau bukanlah milik Ali dan Zainab ni, dapat pun secara warisan sebab maknya kahwin dengan Leman. Jadi oleh demikian, janganlah demand sangat. Nak tengok video nak juga buah habis, nak macam tu tak dapat. Susah. Jadi pihak yang nak ditawarkan pun perlulah tawarkan sesuatu. Jangan kata ini tanah mak saya harapkan masuk tanah mak. Memang orang macam mana nak ijaz, belum apa-apa lagi dah. Cakap-cakap pun yang sensitif. Memang berkata tak apa, tak nak bincang, tak ada masalah. Saya tak nak sign. Bila tak nak sign, dah macam mana nak urus pusaka? Tak boleh urus. Sebab memang ada waris begitu. Kata apa? Saya tak dapat, biar dia pun tak dapat. Sama-sama tak dapat. Mudah fikirkan tu. Itu yang masalah. Orang dapat harta, tak pula kita dapat sikit-sikit pun janji dapat. Ada waris macam tu, bagus. Ada yang tidak, dia tak dapat tu benda. Tak apa, bukan susah. Saya tak dapat, kamu pun tak dapat. Selesai. Dia pilih macam tu pula. Itu macam-macam dugaan-dugaan dia mengurus pusaka. Kan? Itu siapa yang pernah juga buat pusaka tahulah. Saya tak pernah juga buat pusaka. Semua kita tahulah daripada kenalan-kenalan kita di lapangan. Banyak kes-kes pun jadi isu-isu itu. Jadi macam saya kata, saya kongsikan bila dalam kes ini antara keperluan dan kehendak, mana datang dulu? Keperluan itu kehendak. Keperluan. Bukan kehendak. Kalau kehendak tanya, siapa yang tak nak tu? Ada sikit pun tak apa lah. 1,000 pun 1,000 lah. Kita ambil siapa nak pergi situ? Kata. Semua orang nak tu. Tapi ada juga waris yang berlapang dahulu. Sebab dia tengok-tengok macam mana pula saya boleh dapat harta kat sini. Kan? Rupanya mak tu kahwin. Dia anak. Jadi dia mak tinggal dapat harta dengan suami barunya.
Jadi suami baru dah meninggal. Jadi dia tahu bahawa sebenarnya bukanlah harta tu azali dia punya, dapat kepada orang lain. Jadi apa yang dibuat, bincang dengan waris. Takpelah kalau begitu kami boleh lepaskan. Sebab tu susah kalau satu tanah ditakbir boleh banyak waris. Itu dulu cerita Ali dan Zainab dia kahwin. Seorang ada anak 7. Ini pun Zainab 7 dah 14 orang. Meninggal pula masuk jadi waris ada 14, 8 kubur 28 orang. 14 kali kubur. Dah bila dah banyak sangat waris, masalah. Sebab ada juga yang hubungan saya kan, satu lot tanah kecil tu ada lebih kurang 200 namu. Macam mana orang tu urus bayarkan? Habis tanah tu macam mana? Dia tanya. Tanah tu macam tu jelas kan? Tak buat apa pun. Kan? Nak ambil alih, siapa orang lah. Siapa suruh ambil alih? Tak boleh ambil alih. Kan? Tapi bila nak minta bayar, tanah ni kita sama-sama ni 2 orang. Sekarang ni dah masuk bulan awal tahun, kena bayar cukai. Marilah seorang sikit duit. Bila minta cukai tak tu nak bayar. Itu tanah tu orang lain yang duduk jauh. Saya duduk jauh tak ada guna mana pun dah tanah tu. Waktu nak bayar sebab semua bayar cukai. Tapi bila ada hasil ilmu sakit kat situ, jangan lupa pula nanti telefon. Saya pun ada nama kat tanah tu. Itu yang susah tu. Bila buat bayar, dia tak nak bayar. Bila buat hasil, dia orang satu muncul. Kan? Jadi, bila berhadapan dengan waris-waris seperti ini, kan mungkin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian faham-faham. Memang berlaku masalah dan cabaran ini. Itu sebab urus satu bagi saya ada ketenangan. Bila umur tak berapa baik, jangan bincang dulu. Kan, bagi dulu, solat dulu, kan, bagi tenang hati, baru bincang. Waris-waris pun boleh bincang baik-baik. Jangan belum lagi nak bincang balik kampung lagi. Kemudian ada pula pasangan kat sebelah. Abang nanti meeting, jangan mengalah. Jangan tunjuk abang tu lembut sangat. Kalau apa-apa lagi dah niat-niat. Kan susah. Jadi yang tak berkaitan dengan dah bagi harmoni. Dulu tu bila bincang-bincang yang baik-baik saja, support pasangan. Ini tidak, saya pun ada bahagian. Kalau abang tak nak, abang bagi kat saya. Isteri juga ada dua. Laki suami pun susah untuk urusan. Kan kalau menanyakan lain pula cerita kan. Jadi saya faham. Itulah masalah-masalah yang berlaku. Jadi mudah-mudahan seluruh sedikit apa yang kita belajar, kuliah-kuliah kita berandaikan ambil tahu kadang-kadang bukan sebab hanya isu pasangan, bukan sebab hanya isu kiraan, isu permasalahan dengan waris-waris, hubungan, tak berbincang dan sebagainya. Itu yang cabaran. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita dapat berbincang. Kalau ada masalah-masalah kita dapat menyelesaikan dengan baik. Jadi saya sebenarnya kan dah lebih masuk. Jadi saya sudahi kuliah pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah al-Nas.